Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan mengajar kita erti sabar, disiplin dan kasih sayang. Bersama-sama kita hayati tazkirah Ramadan sebagai panduan hidup seharian. Solat tarawih adalah ibadah malam yang dilakukan secara berjemaah pada bulan Ramadan. Ia bukan sekadar menambah pahala, tetapi juga memberikan ketenangan dan kekhusyukan, bahkan mengeratkan lagi silaturahim sesama insan. Sewajarnya kita berusaha melaksanakan solat tarawih sepanjang bulan Ramadan, kerana pada bulan ini Allah menyediakan ganjaran buat hamba-Nya khusus dan eksklusif hanya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri bersolat tarawih bersama imam sehingga dia imam beredar selesai, dituliskan baginya ganjaran orang yang qiyam semalaman seumpama bersolat sepanjang malam. Riwayat At-Tirmizi. Semoga Ramadan ini menjadikan kita insan yang lebih baik. Ramadan jalan pulang kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.